penjelasan. Yes. Ya, terima kasih. Saya dah tunggu lama supaya dapat jawapan Yang Berhormat Menteri kepada beberapa poin saya ada kemukakan. Satu ialah pembina. Dan dalam ucapan saya ada sebut mengenai di mana adalah tuduhan yang sangat serius bahawa Yang Berhormat Menteri ada salah guna kuasa oleh kerana ada mengupakan 30 kaki tangan yang luar daripada diizinkan oleh kerajaan, dan sebab itu PSD tidak mahu bayar, dan mereka semua ditempatkan dalam syarikat-syarikat anak syarikat Kementerian Pelancongan, termasuk satu ialah pembina. Dan bukankah ini benar, dan kenapa ini boleh berlaku, dan bukankah sebenarnya adalah ramai kaki tangan ini yang luar daripada dibenarkan oleh prosedur kerajaan sebenarnya ditempatkan di 36 tingkat PLTC, ialah pejabat Yang Berhormat Menteri, dan bukan dalam pejabat pembina yang di mana kata mereka kaki tangan mereka dan dibayar gaji mereka, termasuk Chew Mei Fan. Chew Mei Fan yang dapat gaji RM10,000 RM10 sebulan dengan kereta dengan driver. Nama kata, bukankah ini padding political sebenarnya, penyalahgunaan kuasa? Adakah perkara ini disiasat rela dirujuk kepada ACA untuk siasat, sama ada elemen-elemen penyalahgunaan kuasa? Itu satu pembina. Harap Yang Berhormat Menteri boleh jawab. Yang Berhormat, berkenaan dengan soalan tersebut, saya telah memaklumkan bahawa berkenaan dengan pegawai yang bekerja di Pejabat Menteri, sebenarnya secara rasmi kita mempunyai pegawai sebanyak 8 orang yang terdiri daripada satu pegawai tugas khas, setiausaha sulit kanan, setiausaha sulit, setiausaha akbar, pembantu tadbir kecil usahawan, pembantu tadbir perkeranian dan operasi, pembantu pejabat pegawai pengiring. Dimaklumkan semua pelantikan pegawai dan kaki tangan di Pejabat Menteri telah dibuat berdasarkan kepada peraturan yang telah ditetapkan. Seramai 8 orang pegawai dan kaki tangan telah dilantik di Pejabat Menteri selaras dengan Perkelilingan Perkhidmatan Bilangan tahun 2008. Pelantikan pegawai tambahan adalah seperti yang dikatakan oleh Ahli Yang Berhormat daripada Ipoh Timur bagi jawatan di dalam syarikat subsidiari Tourism Malaysia. Dan pelantikan ini dibuat selaras dengan keperluan perancangan perniagaan yang diperlukan bagi syarikat berkenaan. Pelantikan pegawai berkenaan adalah mengikut peraturan pelantikan pegawai kaki tangan syarikat berkenaan. Pengisian jawatan berkenaan dibuat setelah beberapa sesi pemilihan dan temuduga diadakan. Semua pelantikan ke jawatan berkenaan adalah bukan lantikan yang tetap. Semua pegawai berkenaan perlulah menunjukkan prestasi yang baik dan mencapai KPI yang telah ditetapkan untuk kekalkan jawatan berkenaan. Jadi Yang Berhormat Ipoh Timur telah menyebut tentang Datin Paduka Chew Mei Fan. Ya, memang benar beliau telah dibayar gaji. Kerana kalau kita tahu beliau telah tidak lagi bekerja sebagai setiausaha parlimen dan tidak lagi menjadi wakil rakyat. Jadi kita mengambil kemahiran yang beliau ada sebagai pentadbir untuk bekerja. Dan memang kita telah memberikan dia gaji dan juga kenderaan bertaraf kepada jawatan yang telah dia pegang. Pegawai yang sebelum, individu yang sebelum memegang tanggungjawab tersebut juga mendapat yang sama. Tidak bererti bahawa terdapat penambahan dalam aspek tersebut. Jadi kalau Yang Berhormat Ipoh Timur berkatakan bahawa prosedurnya adalah salah, ini tidak dilantik atas prosedur kerajaan, ini adalah syarikat. Dan tidak semestinya daripada syarikat yang disebut hanya daripada pembina. Berkenaan dengan Yang Berhormat Wangsa Maju, penjelasan sebenarnya tanya pembina ini, ya, kita tahu, kita bukan bantah oleh kerana Chew Mei Fan ada kerja, itu hal Chew Mei Fan. Tapi kalau adalah Chew Mei Fan dan lain-lain orang, 30 orang diambil untuk kerja politik, dan bukan untuk kerja pelancongan. Bukankah ini penyalahgunaan kuasa dan wang kerajaan? Dan bukan ini kerana bahawa mereka perlu ditempatkan dalam syarikat, anak-anak syarikat semacam pembina, bahawa berlaku penyalahgunaan kuasa dan penyalahgunaan wang yang begitu meleluasa semacam Malaysia Kitchen. Masalah Malaysia Kitchen, saya ada sebut 30 juta ringgit diperuntukkan mengenai
tourism e-portal 10 juta ringgit, semua pembaziran yang berleluasa berlaku. Bolehkah Yang Berhormat Menteri memberi jawapan mengenai soalan pembaziran, penyalahgunaan kuasa, wang rakyat dalam Malaysia Kitchen 30 juta ringgit dan pun tourism e-portal 10 juta ringgit dan pun PETS, Pampena Executive Taxi, lagi pun penyalahgunaan kuasa yang begitu berleluasa. Tan Sri Yang Di-Pertua, sebenarnya apa yang ditimbulkan oleh Yang Berhormat telah saya letak sebagai jawapan untuk bahas. Jadi saya mengambil kira jika saya jawab seperti yang saya jawab dalam bahas, dan saya tidak akan jawab lagi Tan Sri Yang Di-Pertua. Sebenarnya Yang Berhormat Ipoh Timur bagi kementerian bila bercakap pasal restoran Malaysia Truly Asian Kitchen, MTEC ataupun Malaysia Kitchen dengan izin, ada satu program untuk mempromosikan Malaysia melalui makanan dan restoran di luar negara. Satu jawatan kuasa khas yang telah dipengusikan oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri adalah dianggotai oleh 7 kementerian yang lain yang relevan bertanggungjawab kepada Malaysia Kitchen dalam aspek aktiviti menjual makanan dan restoran Malaysia di luar negara sebagai salah satu daripada strategi promosi. Kementerian-kementerian tersebut adalah Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertanian dan Asas Tani, Kementerian Sumber Manusia, Kementerian Kewangan, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi, Unit Perancangan Ekonomi di Jabatan Perdana Menteri. Jadi Kementerian Pelancongan menjadi salah satu daripada jawatan kuasa ini. Dan tanggungjawab Kementerian Pelancongan adalah untuk menjalankan aktiviti promosi sahaja. Setakat ini, Tan Sri Yang Di-Pertua, Kementerian Pelancongan telah diluluskan kewangan sebanyak 30 juta ringgit daripada Unit Perancangan Ekonomi selama 4 tahun. Daripada tahun 2007 hingga 2010. Daripada jumlah tersebut, 10 juta telah disalurkan untuk perbelanjaan bagi tempoh 2007 hingga 2008. Setakat 15 Oktober 2008, peruntukan yang telah digunakan adalah sebanyak ringgit Malaysia 9.1 juta sahaja. Daripada Mac hingga Oktober 2008, sebanyak 3.17 juta telah dibenarkan untuk pelbagai aktiviti promosi. Manakala bakinya sebanyak 0.9 juta akan dibelanjakan mengikut program yang telah ditetapkan sehingga ke akhir tahun ini. Sebanyak 20 juta... Penjelasan dalam perkara ini. Tan Sri, biarlah saya habis je lah. Yang Berhormat. Okay. Let's be fair. Sebanyak 20 juta lagi masih disimpan oleh Kementerian Pelancongan. Maknanya 20 juta masih disimpan sehingga hari ini kerana ini adalah untuk perbelanjaan tahun 2009 dan 2010. Jadi kesan daripada promosi yang dilakukan oleh Tourism Malaysia kepada projek Malaysia Kitchen ini adalah sebanyak 64 permohonan untuk membuka restoran telah diterima oleh pihak Exim Bank dan sebanyak 12 permohonan telah diluluskan. Sehingga kini sebanyak 506 buah restoran telah disenaraikan sebagai restoran Malaysia di luar negara. Yang berlaku di negeri Jepun dan London yang buka outlet makanan Tan Sri Di-Pertua adalah dalam produk Jom Makan. Ini di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Ini soalan yang ditanya oleh Yang Berhormat daripada Lembah Pantai. Ini di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Kementerian Pelancongan hanya terlibat secara langsung untuk mempromosi dan memikat hati rakyat di luar pada negara untuk berminat kepada pemakanan Malaysia. Ini setakat soalan jawapan rasmi yang saya boleh. sediakan. Terima kasih.